Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari Sabtu hari ini, hari untuk saya spend time with my family actually. Tetapi ada masa-masanya yang saya akan try untuk tengoklah email-email daripada fakulti, mana-mana yang ada keperluan kerja, kita tulis note dulu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bercerita tentang the purpose in life. Okey, apa yang tujuan kita untuk hidup, tujuan kita dalam dunia pekerjaan, tujuan kita untuk melakukan sesuatu perkara untuk keluarga kita. So bila kita ada tujuan dalam hidup, so kita sebenarnya sedang berjalan menuju ke satu destinasi, mengikut denai-denai ataupun perjalanan itu sendiri. So do not ask people how do you motivate yourself untuk melakukan sesuatu perkara. Macam mana anda memotivasikan diri anda untuk terus istiqamah dalam melakukan perkara tersebut. So bagi saya, motivasi ini adalah sesuatu yang sangat fragile. Ianya boleh luntur pada bila-bila masa. Tetapi apabila kita ada satu purpose, kita ada satu matlamat, tujuan, the goals yang kita perlu capai, so kita setkan, kita berikan pemahaman, kita perlu ada kesedaran dalam diri kita bahawa aku nak capai that goal, aku nak capai matlamat itu. So itu purpose kita. So tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya nak bagi tahu tentang purpose kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah yang paling utama. Maaf, tengah ada renovation. So contoh dalam kerjaya, apakah purpose anda di dalam kerjaya? Kalau anda datang kerja semata-mata nak mendapatkan duit gaji ataupun mengharapkan bonus pada setiap tahun, so you will only get that. Okay, hujung bulan dapat gaji, mungkin insya-Allah dalam hujung tahun. Kalau company perform, you akan dapat bonus. Itu sahaja. Tetapi kalau purpose anda bekerja adalah untuk memberikan ilmu kepada orang lain, perkongsian ilmu kepada orang lain, anda dapat lagi satu, makam anda lebih tinggi sikit daripada yang kawan-kawan kita yang mengharapkan gaji itu saja. So the purpose in life itu sangat-sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan. Sama jugalah macam kita dalam dunia berkeluarga, institusi kekeluargaan kita itu, kalau kita faham apa purpose kita, apa tujuan kita, apa tanggungjawab kita sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami, InsyaAllah kita akan dapat step by step apa yang perlu kita lakukan. Okey, nanti saya sambung balik. Alright, Assalamualaikum.